bertemu sekali lagi dalam rancangan Semestinya Saya dan Maggie. Peminat dan pakar mi Maggie kari yang kita jemput hari ini ialah Tushara yang berasal daripada Pulau Pinang. Okey Tushara, hari ini kita nak belajar masak mi Maggie kari yang sempoi punya apa tu? Okey Syah, kita nak buat mi Maggie kari kanda. Kalau kita tengok bahan-bahan pun memang macam nak buat kari kanda original kan? Bahan-bahan yang kita perlukan, daun kari, daun sup, sos tomato Maggie, santan pekat, terung, tahu putih dan dada ayam. Okey, pertama kita hiriskan cili merah dan dada ayam. Tahu putih ni kita kena potong kecil sahaja. Kemudian kita didihkan air dan masukkan perencap Maggie kari. Sekarang kita masukkan daun kari. Ya Allah, kejap je bau kari dia dah naik kan? Dada ayam, terung, tahu dan sos tomato Maggie. Kemudian mi Maggie dan akhir sekali santan pekat. Nampak je dah tahu special ni. Belumlah rasa lagi kan? Tak apa, sekejap lagi Syah rasalah sendiri. Memang rasa kari yang betul-betul sempurna lah buat saya. Syok habis. Akhir sekali, hiaskan dengan daun sup, cili merah dan sedikit bawang goreng. Para penonton sekalian, inilah dia mi Maggie kari kanda. Mesti cuba, jangan lupa tahu. Pastikan anda klik www.facebook.com/Maggie Malaysia untuk resepinya yang lengkap. Dan jangan lupa ikuti kami untuk pelbagai resepi special mi Maggie kari.